Guys, parcel dah sampai ni. Barang jackfruit. Yang pertama, NXX biru dari Mini GT. Detail dia macam kereta nak masuk Tokyo Drift. Packaging pun ala-ala showroom. Pegang je rasa macam beli kereta betul, walaupun dompet menangis. Yang kedua, Porsche 962 livery Advance dari Hot Wheels. Hitam merah dia tu, macam nak masuk hitam terus. Kad dia dari Car Culture, bukan kad main-main. Kad ni ada maruah sikit. Yang ketiga, Porsche 934.5 warna putih. Kereta ni dah tak min, tapi aku plan nak custom sendiri. Walaupun hakikatnya, spray pun tak beli lagi. Semangat je lebih. Keempat, Silvia S15 Team Nightmare. Datang dari set 5 pack, tapi dia bukan calang-calang. Livery dia tu boleh tenung sambil termenung. Last sekali, Subaru WRX STI dari Majorate. Boleh buka pintu tapi kereta ni pun sama juga. Tak min, tapi biasalah. Jiwa kolektor ni, asal rare sikit kita sambah. Nak tengok koleksi lain? Like dan follow bro. Banyak lagi nak unboxing ni.